untuk pasukan Pahang. Hafiz Kamal terus kali ini. Hafiz Kamal sudah dijangka. Minit ke-31. Jaringan menerusi sepakan percuma yang dilakukan oleh Hafiz Kamal meletakkan pasukan Pahang, pasukan pelawat, 1 gol di hadapan. Sepakan percuma yang cukup menarik yang dilakukan oleh Hafiz Kamal. Kita perhatikan sini, beliau hanya memerlukan 2 langkah untuk melepaskan rembatan kaki kiri menuju ke sebelah kiri pintu gol pasukan Perak. Bergembira kem pasukan Pahang menerusi jaringan yang dilakukan oleh Hafiz Kamal. Pada kedudukan bola yang sudah semestinya menjadi favorit yang kita selalu perhatikan, Hafiz Kamal menjadikan kedudukan pasukan Perak 0, Pahang 1 di Stadium Perak di Ipoh. Dunia menerima hantaran daripada Azmi Azmi, melebarkan untuk Syazwan. Untuk Syukri, kali ini Nasir. Hantaran Nasir untuk Bobby Gonzalez. Kali ini rembatan terus daripada Bobby Gonzalez. Cukup menarik penyudah yang dilakukan oleh Bobby Gonzalez. Minit ke-69 separuh masa yang kedua. Bergema, bergemuruh di Stadium Perak di Ipoh meraihkan gol yang dijaringkan oleh Bobby Gonzalez. Tindakan penyudah yang cukup baik yang dilakukan oleh Bobby Gonzalez. Kita perhatikan bagaimana hantaran rendah yang dilakukan oleh Nasir. Bobby 1-2 langkah saja melihat penjuru sebelah kiri, terus melepaskan rembatan. Di sini hantaran daripada Nasir, 1-2, terus melihat ruang kosong di sebelah kiri, melencongkan bola melepasi kawalan penjaga gol pasukan Pahang iaitu Khairul Azan Khalid, tertewas akhirnya bagi menjadikan kedudukan Perak 1, Pahang 1. Gol terhasil minit ke-69.